Assalamualaikum, bertemu kembali. Hari ini, tanggal 7 hari bulan Mei 2026. Semenjak 17 April, apabila munculnya peristiwa pemecatan Datuk Luak Undang Sungai Ujong, Datuk Mubarak, sampailah pada tanggal ini, krisis dan juga kemelut undang-undang serta adat di Negeri Sembilan masih berlarutan. Ini bukan petanda yang baik. Namun, Kerajaan PH telah mengumumkan bahawa kedudukan Menteri Besar Negeri Sembilan telah selesai katanya bersekali dengan isu-isu adat serta perlembagaan. Tetapi, UMNO Negeri Sembilan, parti terbesar yang memegang bilangan 14 kerusi di Dewan Undangan Negeri, menyatakan bahawa mereka masih tidak menerima pimpinan Menteri Besar Negeri Sembilan dan akan meneruskan perjuangannya untuk mewujudkan keadilan serta perimbangan dalam perjuangan di negeri itu. Yang ini ada dua set masalah. Satu masalah politik, satu masalah adat dan perlembagaan. Mari kita lihat rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku semenjak 17 hari bulan. 17 hari bulan April, Kebuah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan telah menitah di dalam mesyuarat Dewan Keadilan dan Undang bahawa Datuk Mubarak Dohak telah dilucutkan jawatannya sebagai Undang Luak Sungai Ujong. Baginda membacakan satu skrip dan keputusan itu diterima oleh Menteri Besar sebagai nas pentadbiran dan mengumumkan keadaan tersebut. Dengan berita itu, keempat-empat undang, yakni Undang Luak Sungai Ujong, Undang Luak Jelebu, Undang Luak Rembau dan Undang Luak Johor, bermesyuarat dan memutuskan untuk mengeluarkan suatu dokumen yang mengandungi nyah takhta terhadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Pada 19 hari bulan, Undang telah menandatangani dokumen tersebut tetapi tanpa tanda tangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Di atas kedudukan itu serta teknikal yang lain, Menteri Besar telah tidak menerima keputusan kolektif Undang yang 4 itu dan tidak mengumumkannya sebagai sah. Pada satu pihak, Tuanku Yang di-Pertuan Besar telah mengeluarkan titah bahawa Undang di Sungai Ujong telah lucut jawatannya. Sebagai tindak balas bagi pihak Undang telah mengumumkan dan menuliskan dalam dokumen bahawa Tuanku Yang di-Pertuan Besar telah dinyah takhtakan oleh Undang kuasa yang ada pada 10 Ceraian 2 Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959. Tanpa memasuki benar atau tidaknya, tepat atau tidaknya keputusan kedua-dua pihak ini, satu krisis telah muncul. Dan krisis ini harus diatasi segera. Jika tidak, ia akan membawa kepada pelbagai muslihat dan masalah pentadbiran. Dilihat juga bahawa pada 20 hari bulan, Menteri Besar telah dimaklumkan oleh keempat-empat undang sebagai pentadbir yang tidak boleh diterima di Negeri Sembilan. Seterusnya, 23 hari bulan, Tuanku Yang di-Pertuan Besar telah merasmikan pembukaan sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan tanpa Datuk Undang yang 4 dan Tunku Besar tampil. Perbalaan ini sudah jelas kepada masyarakat, yakni ia wujud di peringkat tertinggi perlembagaan dan juga adat Negeri Sembilan, melibatkan Menteri Besar dan pentadbiran negeri. Sementara itu, beberapa tindakan eksekutif dibuat menghalaukan Undang Luak Sungai Ujong dari balainya dan memotong pelbagai kemudahan seperti yang dilaporkan dalam media. Pada 28 hari bulan, Perdana Menteri menerima titah Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk meneruskan khidmat Menteri Besar dan ditutup pelbagai kes yang berkaitan dengannya. Situasi beginilah yang akan merosakkan bukan saja keadaan adat di Negeri Sembilan, tetapi juga perlembagaan Negeri Sembilan itu.
Jika dilihat dari segi pengamatan mahkamah, kes ini tidak harus dibawa ke mahkamah. Sebab mahkamah akan menggunakan nas-nas yang terdahulu untuk memutuskan bahawa turun naik atau pemecatan sesuatu pihak dalam adat seperti di Negeri Sembilan atau di negeri-negeri lain tidak akan diterima oleh mahkamah sebagai non-justiciable ataupun tidak harus ditimbangkan di mahkamah kerana jurisdiksi mahkamah tidak menjurus ke situ. Dengan keadaan yang sedemikian, minit mesyuarat Dewan Keadilan dan Undang 17 April masih tergantung, masih tidak diperolehi oleh pihak-pihak yang memintanya sebagai bukti. Jika tidak ada minit itu, bagaimana Menteri Besar bertindak? Jika tiada minit itu, bagaimanakah penjurusan titah itu disahlakukan? Dan bagaimanakah pihak Undang yang 4 serta Tunku Besar Tampin dan pembesar-pembesar adat lain menerimanya sebagai sahih? Justru, minit mesyuarat Dewan Keadilan dan Undang 17 April wajib dizahirkan. Dan ini adalah hak kepada semua pihak demi kebenaran dan keutuhan adat itu sendiri di bawah perkara 16, di bawah mana Dewan Keadilan dan Undang tertera sebagai badan yang paling tinggi menasihati dari hal kebudayaan serta adat orang Melayu di Negeri Sembilan. Akhirnya, sekiranya perkara ini berlarutan dan kemelut ini tidak selesai, maka mungkin bajet Negeri Sembilan tergantung. Mungkin beberapa pindaan enactment tergantung. Dan mungkin pentadbiran Negeri Sembilan sentiasa diwas-wasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belahkan keutuhan. Pandangan saya ialah supaya Kebuah Duli Tuanku dan juga Yang Teramat Mulia Undang yang 4 serta Tunku Besar Tampin mengadakan mesyuarat rasmi semula di Dewan Keadilan dan Undang dengan hanya satu agenda untuk menyerlahkan kembali kebenaran, keutuhan, perpaduan agar kedirajaan Negeri Sembilan yang disahami berdua pihak, yakni bagi pihak Kebuah Duli Tuanku dan pihak Undang yang 4 serta Tunku Besar Tampin. Ini harus dianggap sebagai arus air dicencang tidak putus. Cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. Dan ini demi rakyat beradat di Negeri Sembilan harus kita lakukan. Saya percaya ini boleh dibuat sekiranya ada azam adatnya dan azam perlembagaannya.